Assalamualaikum guys, kedai umpan memancing Tanjung Agas. Kita ada buat satu produk Produk ni untuk umpan hidup kepada kaki-kaki pancing yang selalu mancing sungai, muara atau laut. Guna umpan hidup, umpan selalu mati bila air keruh. Aku cari solusi dan dapatlah menatang ini. Bekas umpan hidup berfilter, pakai bateri motor Ini kau nak pakaikan bateri kereta pun boleh guys. Ni bukan bekas biasa Bekas ni berfilter tau. Akan jaga umpan korang hidup lebih lama Kalau setakat 2-3 hari, 4 hari pun tak ada masalah. Jom aku review. Dia punya pintu automatik guys Nampak? Semat Nak tutup senang je. Tutup je. Okey guys, bateri dia ni dia boleh sangkut tau. Bateri ni aku gam pakai menatang ni. Dia boleh buka dan pasang. Contoh kalau nak pasang, dia sangkut dekat sini. So settle. Tak payah risau ni kuat. Tapi kalau korang nak pakai bateri kereta, kalau pakai bateri kereta lagi lama tahan guys. Kalau setakat 2 hari 3 hari tak ada masalah. Sebab dia punya mesin dia pakai tak banyak pakai watt. Nak on senang je guys. Korang ambil klip ni, korang just connect je. So dia dah pun bersih, nampak di lampu. Panel USB ada 3 lubang, 1, 2, 3. So kalau korang tak ada bateri, telefon tak ada bateri, korang boleh cas. Yang ni pump buih, yang ni water pump untuk tarik air keluar kepada filter ni. Kita tengok dalaman dia pula Cabut dulu. Okay, dalaman ni macam ni guys. Yang warna putih tu water pump. Dia akan tarik air naik atas, naik ke sini, dia akan keluar ke sini. Bila keluar ke situ, dia akan pergi dekat sini. Span penapis tu kita akan bagi sekali lah. Dan yang dalam ni pump buih. Ini bekas beras guys. Jangan risau, dia kuat. Barang-barang semua ni semua aku beli walk in. So dia memang agak mahal sikit lah. Nak buat ni pun kos dia pun aku kira-kira dah 180. Tak apalah, 180 pun tak apa. Sebab ini model pertama. So memang nak kena beli walk in untuk dapatkan barang-barang dia. Nanti aku kira-kira tunjuk kat korang dia punya harga-harga semua Benda ni berbaloi guys. Kalau korang kaki mancing laut ke, mancing sungai yang pakai umpan hidup, memang berbaloi beli. Dia buatkan umpan kau tahan lama. Sebab udang ikan, bila dia masuk dalam bekas kita bawa tu dia orang macam lembu tau. Lagi-lagi udang, dia makan berak. So bila dia punya tahi tu dah penuh dalam air, tak ada penapis, itu yang buat udang kau cepat mati tu. Kalau kau tak percaya, aku tunjuk. Contoh ni udang jala yang aku jual. Kau percaya tak, udang dalam ni dah 7 hari sebab dia ada penapis. Ni tak pakai buih tau. Ni tak pakai buih. Macam bekas tu ada buih, ada penapis. Ni pakai penapis saja. Udang dalam ni 7 hari. Tu ikan beranak hidup. Ini pun tak pakai pump buih. Dia pakai pump tapis je. Air sentiasa jernih. Udang dengan beranak dalam ni dah 5 hari. Sama juga yang dalam ni. Yang ni udang 7 hari, beranak 5 hari. Kalau macam ni, nampak ni air dah keruh sikit dah ni. Ni tak ada pump. Sebab semalam baru tukar air. Umpan hidup ni kalau kita nak bawa dia cukup 4 jam, 5 jam, air dah kotor dah. Dan lagi-lagi kalau ada yang mati, kita tak asingkan, memang akan rosak air tu, dah buatkan yang lain-lain tu mati. So kita berbalik kepada bekas umpan tadi. Untuk cara pembawakan dia pula, korang ada dua pilihan. Satu yang ini tangkai ni. Tapi kalau pakai tangkai ni, aku rasa memang tak bagus lah. Sebab dia apa ni, dia akan menyengit tau tak. Sebab dia berat belah sini, kena ada balancing belah sana, kena letak pemberat belah sana. Aku sarankan kalau korang nak, harga yang aku akan bagi nanti siap sekali dengan beg ni. Beg ni muat kalau nak masukkan
bekas ni sekali dengan bateri, siap sekali dengan pengecas dia. Kalau pakai bateri motor ni guys, kalau setakat sehari tu tak ada masalah, boleh. Kalau macam kau nak mancing trip kan 2-3 hari, kau bawa lah bateri spare. Pengecas pun dah ada. Pengecas aku bagi sekali. Lagi bagus pakai bateri kereta lah. Kalau pakai bateri kereta memang tahan berhari-hari lah. Air tetap jernih, jangan risau. Tak payah nak tukar-tukar air dah. Ok guys, dia berzip kalau bag ni tak ada masalah. Kalau kau nak zip pun tak apa. Kalau pakai bag ni, dia center, tak ada berat sebelah. Bag ni jangan risau, dia boleh tahan dalam 10 kilo. Ni dalam 5 kilo tak sampai. Tapi tak tahulah kalau masuk air kan. Kalau kita pegang pakai tangkai ni, dia jadi macam ni guys. Dia akan sengit sebelah guys. Barang ni aku cipta bukan apa guys. Sebab biasa kalau kita bawa umpan hidup kan, kita mancing sehari lah dekat kelong ke apa kan, air dia memang akan kotor. Dalam masa 4-5 jam air akan kotor. So bila air kotor, udang dengan ikan tu dia jadi lemas. Udang dengan ikan ni kalau dalam alam liar dia ikut air. Dia cari tempat-tempat yang air pH dia bagus untuk diorang. So sebab itulah aku buat produk ni untuk korang. Kos dia memang mahal guys. Aku kira-kira aku beli siap bag tu, siap ni RM185 kos dia. Ini beli walk in, tapi kalau beli online tak pasti lah. Kalau korang nak, cincai kira lah. Kalau ada berminat nak aku buatkan menatang ni, RM185 tutup mata. Untung aku tu nanti tak apa. Tali ni saja pun beli kat kedai, satu ni RM10, RM10.5. Dua dah RM21. Bateri saja dah RM60. Ini belas. Ini pun belas. Ini 20 lebih. Ini RM25. Ini RM20. Bag RM21. Ni RM2.5. Hos ni pun mahal ni. Hos ni kalau aku congak pakai 2 dalam RM6-7. Rubber washer ni 1, 2, 3, 4 ni dalam RM2 lebih. Nanti aku listkan lah kat korang kos dia semua. Kos dia RM185. Kalau korang nak RM185 tu aku jual, aku tolong buatkan. Untung aku, korang tak payah tanya. Ikutkan aku nak letak 200 je. Tapi tak apalah, pandai-pandai lah aku cari untung dekat mana nanti. Kalau korang berminat, boleh DM ataupun WhatsApp aku terus. Atau nak datang walk in untuk order pun boleh. Tapi barang ni pre-order lah, bukan terus ada, pre-order. Kalau berminat, datang dekat Tanjung Agas, kedai umpan memancing Tanjung Agas, berhadapan dengan Cafe Kopiza. Okey, mantap. Luncur guys.